Beriman dengan Rasul, beriman dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza, amma ba'du. Ya, kita berada muka surat 141, iaitu pertanyaan Jibril dalam hadis Jibril mengenai pertama rukun Islam, iaitu la syahadah la ilaha illallah dan sambungan dia Muhammadur Rasulullah. Ya, di antara rukun Islam yang pertama, syahadah dia, la syahadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Ta'ala mengkehendaki daripada insan bahawa mereka mentaatinya. Apa yang Allah nak daripada kita ialah supaya kita hamba yang taat, iaitu Allah mukallafkan kita, Allah pertanggungjawabkan kita untuk menunaikan perintahnya. Jadi sebab itulah Allah menghantar untuk memberi pedoman kepada manusia seorang Rasul, yakni manusia yang sempurna, insan yang sempurna dari sudut kerohaniannya, agar insan yang lain dapat mengikutinya. Dia sempurna, kalau dia tak sempurna macam mana nak ikut? Jadi kita kena mengikut Nabi, iaitu kullu ummati yadkhulunal jannah. Nabi kata semua umatku akan masuk syurga illa man aba, kecuali orang yang tak nak. Sahabat tanya, qila wa man ya'ba, siapa yang tak nak? Nabi kata man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat pada aku masuk syurga, siapa yang engkar siapa yang tidak taat dialah yang engkar. Jadi Allah Ta'ala lantik seorang insan yang sempurna dari sudut kerohaniannya, agar insan kita semua mengikutinya dan mengetahui kehendak Allah. Tengok kepada Rasul tadi, apa kehendak Allah. Jangan mengikut kepada utusan, iaitu Rasul. Oleh sebab itu Rasul itu perlu dihantar daripada golongan manusia, insan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ana basyarun,
hanya saja aku hanyalah seorang insan seperti kamu. Yuha diwahyukan ilayya kepadaku sesungguhnya bahawa ilahukum Rabb kamu, Tuhan kamu hanyalah Allah yang satu. Disebabkan Rasul itu memahami kehendak dan keperluan manusia. Sebab Rasul tu faham naluri dan keperluan manusia. Jika dihantar malaikat sebagai Rasul, malaikat tidak dapat memahami manusia. Sebab malaikat dijadikan daripada nur, manusia dijadikan daripada tanah. Jadi tak dapat fahami. Jadi sebab itulah kita kata kalimah la ilaha illallah itu kalimah syahadah. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah kalimah tauhid dan kalimah amal. Muhammadur Rasulullah, ada orang kata la ilaha illallah kalimah tauhid, Muhammadur Rasulullah kalimah amal. Tak. La ilaha illallah tu juga kalimah tauhid dan amal. Muhammadur Rasulullah tu juga kalimah tauhid dan amal. La ilaha illallah kalimah tauhid dan kalimah amal, iaitu kita mengajak kepada Allah. Kita mengajak kepada Allah, mengajak supaya membesarkan Allah. Apa itu dakwah? Untuk Allah awidur Rahman, mengajak manusia kepada zatnya Allah, dan udur Rahman, iaitu mengajak kepada sifatnya. Jadi dakwah maksudnya tauhid, syahadah kita kalimah tauhid dan juga kalimah amal, iaitu kita kena sampaikan dakwah tauhid. Kedua, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah bukan hanya kalimah amal, tapi ia juga kalimah tauhid. Apa maksud kalimah tauhid? Jika siapa tak percaya Nabi sebagai Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir, maka itu kalimah tauhid, maka dia tak dikira beriman. Majusi, Nasara dan Yahudi. Yahudi, Nasara dan Yahudi, mereka percaya kepada Allah, cuma mereka tidak boleh terima kalimah tauhid kerasulan. Mereka la ilaha illallah, kalimah tauhid ketuhanan sama, la ilaha illallah, tapi kalimah tauhid kerasulan berbeza. La ilaha illallah Musa kalimullah, la ilaha illallah Isa ruhullah, la ilaha illallah Ibrahim khalilullah. Itu kalimah tauhid kerasulan. La ilaha illallah Ismail zabihullah, la ilaha illallah Nuh najiyullah, la ilaha illallah Ismail zabihullah, la ilaha illallah apa ni, Daud khalifatullah. Itu kalimah tauhid kerasulan berbagai-bagai. Jadi orang Yahudi Nasara dia terima tauhid tauhid Allah Taala ni, tauhid kepada terima tauhid tu, terima tauhid kepada Allah, tapi terima tauhid kepada Rasulullah dia tolak. Sebab tu dia juga kafir. Dia menolak Nabi, dia meninggal. Nabi kata, barang siapa mendengar tentang kewujudanku, kehadiranku, dan dia tidak beriman denganku, maka dia akan mati dalam memasuki neraka. Sebab dia tak dikira beriman. Jadi Muhammadur Rasulullah ialah kalimah iman dan kalimah amal. Amal tu cara hidup Nabi lah. Khair. Sebab apa Nabi SAW memberitahu wa annahu la nabiyya ba'di. Sesungguhnya tidak ada Nabi selepasku. Apa maksud dia? Tak ada Nabi dan tak ada Rasul. Sebab seorang Rasul itu semestinya Nabi.
seorang rasul semestinya nabi. Jika rasul itu tanpa nabi, dia tak boleh jadi. Tak semua nabi itu rasul, tapi rasul itu mestilah nabi. Bila menafikan ketiadaan nabi, bererti dengan sendirinya menafikan ketiadaan rasul. Rasul tak ada lah bila nabi tak ada. Takkan nabi tak ada, rasul ada. Jadi orang Melayu kena tipu. Sebab ada rasul Melayu. Dia kata nabi Melayu tak ada dah. Nabi tak ada dah. Rasul tak dihapuskan lagi. Cuma nabi kata wa annahu la nabiyya ba'di. Tak ada nabi je lepas aku. Bukan tak ada rasul. Sebenarnya penafian kenabian tiada lagi, maka dengan sendiri penafian kerasulan berakhir. Maknanya bila tak ada nabi, tak adalah rasul. Itu dipanggil rasul itu khusus, nabi itu umum. Khusus dipilih di kalangan umum. Tak semua umum itu khusus. Itu kita kira dari sudut logik. Kalau dari sudut bahasa, kalau dari sudut lughah dan bahasa, dia panggil la. La tu la nafi jins. La nafi jins. La nafi jins ialah nakirah mufradah yang berada, nakirah mufradah. Dipanggil nakirah mufradah. La nabijah. Nabijatun nakirah. Nabijatun nakirah tapi mufradah. Berada pada kalimah la nafi jins. Maka nabijah tadi ialah mansub ala alamati fathah. Maka di situ penafiannya secara umum. Bila nakirah berada di bawah kalimah nafi, maka penafiannya secara umum. Itu kaedah ilmiah lah dalam kaedah nahwu. Jadi hadis ini Nabi menyatakan tiadanya nabi selepas baginda. Apabila penafian seorang nabi berakhir, maka dengan sendirinya penafian seorang rasul juga berakhir. Kerana nabi adalah umum, rasul adalah khusus. Mengikut kaedah nahwu, apabila nakirah, nabijah tu nakirah berada di bawah kalimah nafi, la tu la nafi jins, nama kalimah tu la nafi jins, maka bahawa berada di kalimah nafi tersebut, maka nafi yang dinafikan itu secara umum. Oleh itu, siapa yang mengaku bahawa dia rasul atau nabi selepas baginda, maka orang yang mengaku itu dan orang yang mempercayai akannya kafir. Kafir. Misalnya Qadiani, agama Qadiani, kafir. Sebab agama Qadiani bagi kita agama, dan Malaysia di Malaysia kita telah enigmentkanlah agama Qadiani itu kafir. Kalau kita di Pakistan, agama Qadiani ini besar. Ada masjid dia besar. Sembahyang Jumaat, makan cerita juga sembahyang Jumaat. Tapi kafir. Dia sembahyang Jumaat tapi kafir sebab dia menolak Rasulullah. Dia menolak Muhammadur Rasulullah. Dia percaya bahawa Ghulam, satu orang nama Mirza Qadiani, nama dia Ghulam Ahmad Qadiani, itu Nabi. Kafir ya? Ghulam Ahmad Qadiani itu kafir. Dan orang pengikut dia kafir. Dan agama tadilah yang kita kata tadi, agama tu ialah agama kafir. Itu agama tu kafir lah. Bagi orang-orang kita di Malaysia, kita dah enigment dah kafir. Kita dah enigment dah Qadiani itu kafir. Begitu juga Syiah.
Syiah ni, kalau ulama Syiah kafir. Sebab apa? Dia menolak sahabat. Dia mengatakan Abu Bakar, Umar kafir. Siapa dia nak kata Abu Bakar, Umar kafir? Dulu pelajar-pelajar Malaysia yang duduk di luar negara, ngaji-ngaji England apa semua tu, ramai ikut Syiah. Tapi Malaysia, Universiti Malaysia ramai lah Syiah. UUM banyak Syiah. Satu kawan saya, Abdullah Chan, Ustaz Abdullah Chan, dia telah temu ramah dengan satu orang budak perempuan Syiah, Melayu, pakai tudung. Melayu pakai tudung. Maka dia tanya, macam mana pendapat kamu tentang Abu Bakar? Kafir. Budak perempuan tu jawab kafir. Takkanlah Syiah itu kita terima dia sebagai simbol revolusi Islam, tapi agama dia kafir. Jadi kita sokong Iran bukan atas Islam, kita sokong Iran atas perjuangan dia. Dia lawan dengan Amerika. Jadi kita bukan sokong Islam atas Islamnya dia, Syiah atas Islam. Khair. Jadi orang ragu-ragu lagi. Ada satu orang terumbang ambing. So saya pun jawab, tuan nak percaya, tak nak percaya, jalan je lah. Tapi kita sokong dia bukan atas dasar dia Islam. Dia bukan Islam. Ramai guru-guru kita ditembak oleh Syiah di Pakistan. Semua ditembak oleh Syiah. Tembak mati. Ulama-ulama besar. Khair. Tahun 1977, kawan saya, ayah dia duduk di Chang. Dia satu batch dengan saya belajar. Ayah dia lawyer besar, nombor 2 di Chang. Chang ni satu tempat di Panjab, di Pakistan, di kawasan Panjab. Itu kawasan Syiah paling ramai. Dan ada satu ketua Syiah mati. Itu orang tak tahu. Orang tanam dia. Anak dia pun duduk di Kufah, balik tengok wasiat, dia suruh ayah dia ni ditanam di mana? Di Kufah. So kubur nak korek balik Ketua Syiah korek korek. Baru tahu hakikat dia. Bila korek nak buka keranda, mayat melompat keluar. Berantai. 3 hari 3 malam seluruh Pakistan datang tengok mayat dia. 1977. Lepas tu baru terbongkar takiyahnya Syiah. Syiah ni bertakiyah. Dalam dia tak ada bau. 3 hari 3 malam mayat duk keluar. Terantai. Hari ketiga hamba Allah datang dengan tongkat, tolak mayat tu dalam kubur, tanam balik. Tak bawa ke Kufah, tanam situ je lah. Itu terbongkarnya akidah Syiah. Kan? Maksudnya tidak ada Nabi selepas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua iaitu iqamatus salah. Rukun Islam kedua ialah mendirikan solat. Iqamatus salah. Kita diperintah untuk iqamah, bukan sekadar ada. Kita sembahyang maghrib tunai, kita niat tunai, usalli fardhu maghribi salasa rakaatin adaan, bukan iqamatan. Ada tu daripada takbir sampai salam. Sedangkan kita diperintahkan bukan setakat ada, tapi iqamah. Solat ni kena iqamah. Apa maksud iqamah? Perkara di luar solat, perkara di dalam solat, perkara selepas solat. 3 sekali. Itu maksud dia iqamah. Iqamatus salah, mendirikan solat, bermaksud mendirikan perkara yang dilakukan sebelum solat, dalam solat, selepas solat.
berbeza dengan tunai. Ada ussalah itu tunai, merujuk kepada perkara dalam solat bermula dari takbir hingga ke salam. Manakala perintah pada kita bukan sekadar ada menunaikan sahaja, bahkan iqamatus solah, iaitu mendirikan solat. Iqamah ni dia daripada mana lagi? Bukan maksud iqamah tu Allah Akbar, Allah Akbar tu. Itu lafaz iqamah. Dan iqamah mula mana lagi? Semasa di taharah. Masa taharah. So taharah ni bermula mana? Sewaktu hadas. Suci daripada hadas. Masuk bilik air tu dah iqamah. Tapi niat sembahyang tu kena lah. Jangan jadi wahabi. Kat rumah lagi dah niat sembahyang. Itu tak boleh lah. Itu ada perkara yang muqarin bil fi'il, ghair muqarin bil fi'il. Ada niat yang kena muqarin dengan fi'il. Niat beserta perbuatan. Takkan kita niat kat rumah lagi. Aku nak sembahyang fardu ni kat rumah. Mari tu Allah Akbar. Tak boleh. Itu dia. Dia ada perbuatan, niat yang muqarin dengan fi'il, niat yang bukan muqarin dengan fi'il. Niat bukan muqarin dengan fi'il, tak apalah niat sebelum tu. Tak buat lagi. Tapi niat yang muqarin bil fi'il semasa takbir itulah. Allah, daripada lafaz Allah sebelum bar. Allahu Akbar. Itu masa itulah niat. Niat bukan talafuz. Talafuz sunat. Niat tu hajiz di hati. Allahu Akbar. Ini kita cerita dulu bab hajiz. Allah. Kenapa panjang? Sebab baca niat dalam hati. Saja aku sembahyang fardu maghrib berjemaah kerana Allah Taala. Allah tak lepas. Sebab dia baca dalam hati. Hati terlintas saja sebab perkara itu muqarin bil fi'il. Dia disertakan dengan perbuatan. Allahu Akbar. Sahaja aku sembahyang qasa ta'aruf fardu ta'yin maghrib. Saja aku sembahyang fardu maghrib. Allahu Akbar. Masuk. Talafuz tu luar. Talafuz tu sunat. Niat tu di antara alif dan ra tu. Allahu Akbar. Dengan Allahu Akbar tu kena masuk tu. Itu fiqh ambil. Itu kena bahagian fiqh dah lah. Fiqh ambil tanggungjawab. Jadi, okey, Sadia Yaslah. Ambil air sini. Jadi takbir. Dan solat ni dari segi bahasa banyak makna lah. Dia daripada bab sami'a yasma'u. Sadia Yaslah. Dari segi makna bahasa, kalau dari segi bahasa, maksudnya memasukkan sesuatu ke dalam api. La yaslaha illa ashqa. Tidak akan menderita bakarannya melainkan orang yang celaka. Dalam ayat ni la yaslah, makna dia ialah memasukkan sesuatu ke dalam api supaya seperti kita masukkan emas ke dalam api untuk menghilangkan kotorannya. Begitulah apabila menunaikan solat, seolah kita telah disucikan daripada dosa. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan, dalam braket terutamanya solat. Hasanah tu banyak. Salah satunya amalan utama solat lah. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya solat itu menghapuskan keburukan.
Tapi keburukan tu alif lam sayiat tu maksudnya dosa kecil lah, dosa besar tak terlampau kecuali dengan taubat. Okey. Ataupun solat itu memberi makna tahrikul salawat. Apa maksud tahrikul salawat? Maksudnya menggerakkan paha. Kerana banyaknya pergerakan dalam solat ini. Ataupun solat itu memberi makna doa. Orang-orang yang kata niat sudah cukup. Orang mazhab niat. Dia tak mazhab, dia kata niat tu mu'min khairun min amalihi. Kita dah bahas dah dalam bab niat tu. Ada golongan yang mana niat sudah cukup, tak payah buat. Sebab dia memaknakan solat itu doa. Solat tu bukan perbuatan, doa aja, tak payah. Salah, dia faham sendiri, faham yang salah. Jadi inna salataka sakanun lahum. Doalah. Solat tu terjemah doalah. Di sini terjemah doa. Doalah untuk mereka. Kerana sakanun lahum. Kerana sakanun lahum. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman. Sakanun, tenang, ketenteraman. Lahum, bagi mereka yang telah meninggal. Ingatlah, wallah, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi solat tu memberi makna doa. Ada salat memberi makna doa. Jadi solat kita akan panjang, kita akan belajar dalam jilid kedua. Secara ringkas. Ketiga, zakat. Zakat dari sudut bahasa memberi makna bertambah. Zakat ni bertambah. Siapa bayar zakat, harta dia bertambah. Iaitu harta bertambah dengannya. Dan maknanya menyucikan. Faqul hal laka ila an tazakka. Serta katakanlah kepadanya, adakah engkau suka untuk menyucikan dirimu daripada kekufuran? Mengeluarkan zakat fardu, dan zakat itu diberi kepada asnaf. Cuma pertikaiannya zakat pendapatan. Dalam Malaysia, kita ada undang-undang kekeluargaan Islam. Undang-undang kekeluargaan Islam ni ditubuh di bawah Mahkamah Syariah. Kenapa? Kerana banyaknya masalah kezaliman berlaku dalam rumah tangga dan menyebabkan ada isteri dizalimi, ada suami dizalimi. Kerana nak melindungi mereka yang dizalimi, tubuhlah undang-undang kekeluargaan Islam. Dulu ketua hakim Mahkamah Syariah Datuk Naim lah, bekas Menteri Agama. Sebelum dia jadi Menteri Agama, dia selalu live pukul 10 malam di Ikin FM menceritakan tentang kekeluargaan Islam. Banyak perkara-perkara yang telah disabitkan di dalam kekeluargaan Islam. Jadi tengok, zakat perniagaan ada, zakat emas perak ada, zakat pertanian ada, zakat harta ada. Cuma zakat pendapatan iskal menjadi mana ada zakat pendapatan dari Islam, mana ada zakat pendapatan. Okey, kita lihat dari sudut takrif zakat. Apa itu takrif zakat? Malu munafat, harta yang mana kita mengambilnya, kita mendapat manfaat daripadanya. Harta yang kita mendapat manfaat daripadanya. Malu munafat ni. Harta yang mana dengan harta itu kita mengambil manfaat daripadanya. Okey, contoh. Satu orang dia buat padi. Kita orang kursus dengan majlis agama, Jais. Itu Jais.
Okey, satu orang dia buat padi. Dia buat padi, maka dia dapat hasil tuaian dia 300 gantang padi. 300 gantang ni kadar minimum untuk keluarkan zakat. 1/40. 300 gantang. Okey, 300 gantang. Berapa value dia? Berapa amount dia? Berapa value bernilai dia berapa? Segantang RM5 sebab dia padi. Dia bukan beras lagi, dia padi. Segantang RM5. Kalau 300 gantang berapa ringgit? RM1,500, 1.5K. RM1,500. RM1,500 tu berapa bulan baru dapat hasil? Padi 5 bulan. Purata bulanan dia 300. Orang yang buat padi, purata bulanan dia 300 tu pun kena keluar zakat. Atas dasar value. Sekarang padi dia tak keluar ain dia keluar nilai. Dulu dia keluar ain, zakat fitrah ain zaman kita buduk tu, dekat tu imam tu ada segantang beras tu. Hak tu duk tarik masuk ya. Masa tu keluar ain lagi. Tuan ingat tak? Dengan tu imam dulu. Tarik masuk tu imam tak satu gantang je. Lepas tu orang dulu nak 10 sebelah. Mau ayah seorang jadi 14 kali tarik kan. Lama nak bayar zakat fitrah dulu. Sebab kena bayar dengan ain. Lepas tu baru fatwa mufti tak bayar ain dah, bayar nilai. RM7 tak bayar dah pakai gantang. Segantang tu nilai dia RM7. Senang bagi cash lalu RM7. Bagi ke amil. Sekarang tak payah bagi amil dah. Zakat je. Semakin moden. Zakat je. Dulu tarik masuk. Sebab dia nak ain. Sekarang dia tak ain dah, nilai je, value. Nilai tu RM7. Okey. RM300 sebulan tu sebab 5 bulan baru boleh 300 gantang. 300 gantang banyak tu. Kita rasa 300 gantang banyak tu. Baru RM1,500 je. RM1,500 tu 5 bulan purata dia RM300. Okey. Kawan yang buat padi tu kena keluar zakat sebab nilai, sebab dia cukup haul 300 gantang minimum. Orang kerja GM, General Manager. GM dia kerja GM. Dia tak buat padi, dia GM. Gaji dia itulah malu munafat, harta yang mana dengan gaji itu dia dapat ambil manfaat. Takkanlah orang yang GM tak ada zakat pendapatan. Tu sebab tu dia zakat pertanian. Takkan orang kerja GM dia tak ada zakat pendapatan. Maka dia kena keluar zakat. Sebab GM baru naik GM. Baru ni anak saudara saya. Dia baru naik GM je. Saya kata, berapa starting kau GM? 16. Haji? 16. Dia kata GM baru tu. Dia GM tak lama. Kalau GM lama 22 dia kata. Baru GM 16. So 16K. 5 bulan berapa K? 80K. Hak 1.5K kena keluar zakat. Hak 80K tak keluar zakat. Zalim lah. Zalim lah, kena keluar zakat lah. 82K. Cuma zakat boleh advance. Ikut mazhab Syafi'i, dia advance daripada haul. Maknanya bayarlah bulanan. Okey, dia kata Ustaz, lepas tu 8K, 16K kalau kita kira tak tolak lagi lah keperluan 1/40 daripada 16K, RM400 je. Tapi kita tolaklah keperluan kamu. Kamu ada keperluan tolak kereta satu, bayar kereta satu, bayar rumah satu, keperluan makan satu. Okey, separuh lah. Separuh tinggal lagi 8K. 8K itulah kena. 8K
sebulan 8K. Kalau sebulan 8K, 8K maksudnya RM200 je. Satu kali masuk petrol pump je full tank. Kenapa Ustaz? Okey, saya tanya dia, kau pakai RON berapa? Masa tu, kau pakai RON berapa? Dia pakai apa? Dia kata mahal dia pakai. Kau pakai RON apa? Mula-mula pakcik pakai RON 95. Tapi tengah-tengah highway, kancil potong. Saya tu tengah bawa highway, kancil potong kata saya. Saya pun nak kejar kancil, tak boleh kejar. Saya beritahu, tahu kau kat kancil tu pakai RON apa? Apa tu? Apa tu? Ya, B-Power. Dia pakai Shell B-Power. RON 97 lah, B-Power punya. Lepas tu dia kata saya tak pakai RON 95, saya pakai 97. Sebab 95 ni kereta besar, kancil berpotong gitu. Dia tak power. Jadi satu full tank je. Sekali full tank je. Mudah. Lepas tu 200 bulan lah. Tapi dia ada cara pengiraan. Pergilah pusat zakat tu, dia akan kira untuk apa. So maksudnya zakat pendapatan wujud. Okey, satu lagi zakat perhiasan. Emas dan perak. Emas dan perak. Bagi mazhab Imam Syafi'i, emas zakat perhiasan tak kena. Zakat perhiasan tak kena. Maksimum, saya tengah cek balik baru. Cek balik berapa maksimum dia? Maksimum untuk seorang itu boleh menaruh sebagai satu perhiasan. Apa dia ni? Di Selangor tak berubah lagi. Tak tahulah. Tempat-tempat lain dah berubah dah pasal mah dah naik. Selangor masih lagi 800 gram. Kalau Johor dah 500 gram dah. Kalau Pulau Pinang dalam 350 gram. Selangor dia pakai lagi dalam 800 gram. Pun status tu lama ke saya tak lihat. Tapi saya baru tengok je berapa minimum dia yang maksimum perhiasan tu 800 gram. Jadi 800 gram, orang tak pakai 800 gram dekat sekilo tu. Ini 200 gram kecuali orang Kelantan je pakai panjang gitu. Jual sayur pun. Dia jual sayur orang Kelantan, saya balik Kelantan. Makcik, kat tangan tu berapa tu? Dia kata tak jual. Saya jual sayur je. Oh, jual sayur pun tangan dia penuh mak orang Kelantan. Dia pakai Mami Jarum. Mami Jarum kan dia banyak pakai Mami Jarum. Orang istilah orang Penang dia panggil Mami Jarum. Pakailah rantai banyak-banyak pakai Mami Jarum. Orang perempuan tahu. Kita tahu ni sebab orang perempuan. Orang rumah cerita macam tu. Bang tak boleh pakai 2-3 rantai. Nanti Mami Jarum dia kata. So dia pakai satu-satu je. Okey. Kalau orang tu dia ada 500 gram. Masih lagi tidak kena zakat. Tapi jika biasanya orang akan simpan. Simpan mana? Ar-Rahnu. Upah simpan yang rendah. Orang mengepek Ar-Rahnu. Biasanya orang-orang ada emas perak ni dia akan tak simpan kat rumah. Takut kena curi. Kena simpan. Makcik tanya makcik-makcik itu dia simpan kat mana. Ada hak modern dia simpan Ar-Rahnu lah. Kadar upah simpan yang rendah. Gitu. Tapi dia ada 500 gram, dia ada 300 gram lah. Dia pakai 100 gram je. Dia ada 300 gram. 200 gram tak pakai. So 200 gram tu kalau tak pakai, perhiasan yang tak dipakai kena zakat. Kalau cukup whole tak pakai, kena zakat. Maka daripada Ar-Rahnu tu, hari raya buat keluar lah. Kalau tak nak bayar zakat 200 gram simpan tu, kena buat keluar. Keluar, suruh siapa pakai? Cucu-cucu lah pakai. Kau pakai sorat, kau pakai sorat. Lepas raya ambil balik, simpan balik. Tak bayar zakat. Kalau tak nak keluar zakat. Kalau tak keluarkan, selepas simpan 1 tahun, walaupun dia emas perhiasan, tapi tak dipakai, maka emas itu juga kena zakat. Tapi bagi mazhab Imam Abu Hanifah, emas perhiasan kena zakat.
Bagi kita emas perhiasan tak kena zakat kecuali yang tak dipakai atau yang lebih daripada kadar minimum. Itu benda hak zakat. Nanti kita belajar bab zakat itu dalam jilid keempat nanti. Cuma nak beritahu dua benda penting tu. Zakat pendapatan, zakat perhiasan. Zakat perhiasan ni untuk wanita kena keluarlah kalau dia tak pakai dalam masa 1 tahun. Walaupun dia tak simpan di rahnu, dia simpan kat rumah tapi tak pakai, kena juga. Tak semestinya. Biasa tu saya kata kalau simpan, orang simpan arak lah, selamat sikit. Upah simpan yang rendah, selamat sikit. Gitu je. Tapi kena kena. Kalau tak pakai makcik kena tau. Walaupun 200 gram. Kena. Sebab dalam masa setahun tak dipakai, maka perhiasan itu maka dikenakan zakat. Puasa pada bulan Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan. Bulan ini bermakna bulan Ramadan. Maknanya tak perlu sebut syahrul Ramadan, sebut Ramadan saja pun dah cukup. Puasa dikira dalam bulan Qamariyah. Puasa ni dalam bulan Qamariyah. Pada bulan Ramadan Qamariyah. Sembahyang kita tengok dalam apa dia? Samsiyah. Sembahyang waktu sembahyang matahari. Waktu sembahyang matahari. Sebab itu kalau jadual sembahyang tu, kalau kita beli yang bulan 1 sampai bulan 12, tahun depan tak payah beli dah jadual tu, dia berulang hak tu je. Cuma kita duk beli tiap-tiap tahun tu sebab dia susun mengikut Qamariyah. So Qamariyah ni 355 hari. Samsiyah ni 365 hari 1/4. 365 hari 1/4. Sebab tu 4 tahun sekali ada 366 tahun 4. Siapa beranak 9, siapa beranak 29 Februari, hari jadi dia 4 tahun sekali je lah. Sebab hari 4 tahun sekali baru 366. 365 dengan 355 dia kalau dalam 11 hari je. So 11 hari dia mengecup, setahun 11 hari mengecup. Setahun 11 hari mengecup. Bermakna 30 tahun Masihi, 31 tahun Qamari. Sebab tu betul Ashabul Kahf tu tidur, dalam Quran kata dia tidur 300 tahun 9. 309 tahun. 300 Syamsi, 309 Qamari. 9 tahun dah. 300 tu dia bertambah 9 tahun. Sebab tu kita puasa, Allah nak uji puasa dalam Qamariyah. Sebab apa? Puasa ni dia akan bukan bulan yang tetap, dia akan kena. Bulan baru ni, bulan depan, bulan tahun lepas kita puasa bila? Bulan 4, bulan 3. Bulan 3 awal. Ya, tak lupa dah. Bulan 3 awal lah. Bulan 3 tengah. Tahun ni bulan 3 awal. 3 tahun sekali dia berubah bulan. Jadi kita di khatul istiwa. Kita duduk garis khatul istiwa. So kita punya masa awal dengan masa akhir tak panjang. Matahari kita dia memanjang gitu. Dia khatul istiwa dia sama saja. Dia beza dia setengah jam je. Waktu awal subuh pukul 5.50, waktu akhir subuh 6.18. Dia setengah jam je beza. Tapi orang yang 4 musim dia beza. 4 musim ni jarak dia panjang. Kami tahun 2015 keluar di Spain. Keluar di Spain. Bulan puasa di Spain. Puasa dia tak lama, 20 jam. Panas dia 50 Celsius. Pukul 10 malam, kita bawa drive kereta 10 malam. Matahari tak jatuh lagi. Pukul 10.30 baru maghrib. Pukul 2.30 subuh. 4 jam saja, 10.30, 2.30 tu. Malam tu 4 jam saja. 2.30 tu kena puasa dah. Buka 10.30. 20 jam.
Bila masa panjang, bila musim panas, musim sejuk, seronok tak sampai 10 jam puasa. Tak sampai. Buka subuh 6.30, buka pukul 4 lagi. Pukul 4 petang maghrib dah. Jadi dia panjang. So dia uji. Puasa ni dia uji. Kerana musim panas, Masya Allah. 18 jam, 19 jam. Paling banyak 20 jam. Dulu 21 jam, tapi bila Europe tu, bila musim panas dia kerak dah. Di musim panas dia potong. 1 jam dia supaya beza tak jauh sangat. Tambah 1 jam. Itu negara 4 musim. Kita di Malaysia kita tak rasa sangat sebab kita beza setengah jam je. Tapi orang-orang negara 4 musim, puasa dia mujahadah. Puasa musim sejuk, alhamdulillah pendek. Masa sekarang ni puasa musim panjang. Europe ni puasa musim panjang ni. Bulan 6 dah ni, sama. 6, 7, 8. Panas, climate. 6, 7, 8. Panas. Kawan-kawan yang dulu nak istimak di England, dia call saya nak pergi minggu depan insya-Allah. Dia call panas dekat 50 ni. Allah, panas. 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 Khair, tak apa. Maksudnya puasa itu permulaan puasa. Okey, azan. Boleh azan? Lupa. Allah. Saya buka. Nanti nak minum saya buka. Tak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita jilid 11 dah siap Final dah, jilid 11 last sekali. Tapi jilid 10 tak keluar lagi. Baru ni hantar untuk jilid 10 banyak teknikal yang salah, kena susun balik. Dah siap dah susun baru nak hantar cetak jilid 10. Jilid 11 dah dicetak. Tu last sekali Midrajul Fawatih jilid ke-11. Jilid 1 sampai jilid 11. Tuan duk jilid 1 barulah. Kalau dalam dengan online pada saya jilid 8 dah. Kita berjihad jilid ke-8. Pelajar-pelajar habis dia tiap tahun. Pelajar di panjang masa dia dalam 600 jam setahun habis. Saya habiskan dia 600 jam. Belajar tak apa. Okey. Kita belajar
Seronok-seronok je. Okey, di Baitullah last sekali. Haji di Baitullah. Saya ambil masa sikit hari ni. Nanti bulan depan saya tak ada. Bulan depan kita jumpa bulan 8, bulan 7 tak ada. Khair. Haji di Baitullah. Haji ni di Baitullah. Haji bermakna iradah. Hajja yahujju, iaitu iradah untuk pergi ke tempat yang beberapa tempat yang khusus pada hari yang khusus. Pada 9 Zulhijjah sampai ke 13 Zulhijjah. Cuma Nabi masuk haji itu 8. Nabi masuk Mekah 8. Nabi masuk Mekah 4 hari bulan. Nabi sampai daripada Madinah ke Mekah 4 Zulhijjah. Nabi masuk 4 Zulhijjah. So Nabi keluar daripada Mekah 14 Zulhijjah. Selepas Nafal Sani. Nafal Sani 13. So Nabi keluar 14 Zulhijjah. Nabi duduk 10 hari kat Mekah. Cukup 10 hari kat Mekah. Bila masuk tu, Aisyah menangis dah. Aisyah menangis, dia datang hid. Datang hid. Lepas tu Aisyah tak boleh buat. Sebab Nabi masuk dengan haji, Nabi masuk dengan ahramtul bil hajj. Nanti kita akan belajar bab haji, ahramtul bil hajj. Nah, Nabi masuk dengan haji. Nabi masuk dengan ihram haji. Tapi sebelum sampai Mekah, perintah berubah, iaitu membenarkan musim haji untuk buat umrah. Maka Nabi suruh tukar niat ihram haji kepada niat ihram umrah. 4 hari bulan masuk. Bila siapa yang tak perlu batalkan niat ihram kecuali orang yang membawa hadi, orang yang membawa binatang untuk disembelih. Kerana Nabi telah hantar Sayyidina Ali ke Yaman untuk bawa 100 ekor unta yang disembelihkan di Mina nanti. So Nabi kata, aku tak batalkan. Nabi ifrat. Nabi haji ifrat. Tapi Nabi batalkan. Hak lain semua Nabi batal. Semua Nabi batalkan. Siapa yang tak bawa hadi, batal buat umrah, buat tamattu' atau buat qiran. Nak tamattu' atau buat qiran. Cuma Imam Abu Hanifah kata afdal haji qiran. Kita kata afdal haji tamattu'. Sebab Nabi walaupun suruh buat qiran, Nabi tetap dengan ifrat. Sebab Nabi tidak buka ihram Nabi. Sebab Nabi bawa hadi. Jadi masa tu orang yang bawa hadi, orang yang tak bawa hadi, dia buka, dia tawaf umrah. Dia masuk tawaf umrah, sa'i umrah, tahallul. So dia akan ihram balik selepas tu. Masa ihram balik pada 8 hari bulan. Itu ihram balik. Jadi Ali bawa Nabi ifrat, Nabi tak buka ihram. Ada sahabat yang ifrat, ada sahabat yang tamattu'. Sebab tu sekali haji ada ifrat, ada tamattu', ada qiran. Dan haji tadi sebab atas perintah tadi. So Nabi tak tukar, Nabi tetap mau ifrat, Nabi dalam mufrid, Nabi ifrat. Dan sahabat ada ihram qiran maksudnya tamattu'. Ada banyak tamattu' lah. Sebab tu tamattu' tu dia selepas lepas sa'i, tawaf dan sa'i, tahlul, halal. Lepas tu ihram balik pada hari talwih 8 hari bulan. Talwih 8 hari bulan. Orang ifrat dia masuk tawaf kudum, lepas tawaf dia sa'i. Itu sa'i fardu. Dia kumpul sa'i fardu. Dia tak payah buat dah sa'i. Untuk masa tawaf ifadah dia tak perlu buat sa'i dah. Sebab dia dah buat sa'i masa masuk dengan tawaf kudum. Kalau orang pergi haji dia tahulah kenapa pergi masuk gini, kenapa gini, dia banyak keadaan dia. So dia boleh simpan. Okey. Jadi Baitullah. So banyak nak cerita di Baitullah. Kita berhenti sekat tu dululah. Sebab banyak benda-benda yang saya nak ceritakan. Ada tempat-tempat doa-doa diterima di semasa di Baitullah. Wallahu a'lam. Kita sambung nanti. Aku qouli hadza astaghfirullah al-azim li wa li walidayya ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا
وتجب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله عليه وسلم.